Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Okay, sebelum kita mula kelas, boleh doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina nikmataka wa anshur alaina min fadaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, boleh duduk. Fantastic Ustaz. Okey. Pastikan awak duduk dalam keadaan selesa sebelum kita mula. Tengok bawah awak ada sampah. Kalau ada sampah tolong kutip. Kalau tak ada, kita boleh readykan apa yang kita perlu lagi lah sebelum belajar. Okey, semua sihat? Sehat. Okey, semua sihat. Dah makan belum? Belum. Belum. Lepas ni kita pergi makan Kita pergi makan kantin. Sebab kita kena makan sebelum kita mula belajar. Okey, sebelum kita start, saya nak buat satu aktiviti tentang tajuk hari ini. Tajuk apa? Cuba teka. Dalam bidang apa? Tak tahu. Sirah. Sirah bukan. Bidang apa? Bidang hadis. Okey, hari ini kita nak belajar tentang bidang hadis. Tapi sebelum kita mula kelas, kita kena tengok apa yang saya nak buat aktiviti hari ini. Okey, semua fokus Okey, kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Okey. Simple je aktiviti dia. Saya ada zon sini zon merah dan sini adalah zon purple. Zon purple adalah zon diam dan zon yang merah adalah zon teguh. Okey, dekat atas ni situasi. Bila mana saya sebut situasi ni, awak pergi dekat zon kiri ataupun kanan yang awak perlu buatlah tindakan awak. Okey, yang pertama adalah kawan membuli murid lain. Bergerak, awak boleh bergerak. Gerak. Okey, kawan membuli murid lain, awak nak diam ke teguh? Kiri kanan. Teguh. Teguh, okey. Boleh bergerak. Gerak. Okey. Okey, okey, kita seterusnya kepada kawan meniru kita ujian. Teguh. Teguh, siapa nak berikan Teguh, siapa lagi nak diam? Ada siapa? Siapa? Okey. Seterusnya, kawan membuat yang palsu. Awak nak diam ke awak nak teguh? Teguh. Teguh. Okey, bagus. Jadi saya nak tanya awak. Okey, boleh duduk. Okey, saya nak tanya awak dulu. Saya nak tanya dua-dua dalam kelas semua. Okey, kenapa awak pilih teguh? Sebab benda tu tak baik. Tak baik. Okey, Usai ni? Tahu sama. Sama benda tu tak baik. Okey, bagus. So, hari ni kita akan belajar tajuk bidang hadis tentang apa? Tentang tajuk mungkar dicegah hidup berkat hadis tingkatan 2. Okey, sebelum saya mula terlebih lanjut, hari ni awak semua kena tahu apa objektif sebenar hari ni dalam bahagian pelajaran. Kita tengok dekat sini, apa objektif dia? Okey, yang pertama objektif dia adalah cuba baca baris. Murid dapat membaca hadis dengan betul. Okey, yang kedua Usai ni. Murid dapat jelaskan 3 cara menangani kemungkaran. Kemungkaran. Yang ketiga adalah murid dapat menguraikan pengajaran hadis yang dipelajari. So, ini adalah objektif yang awak perlu capai pada hari ini. Okey, seterusnya kita kembali kepada slide. Okey, yang pertama. Okey, kita pergi kepada hadis mungkar dicegah hidup berkat. Okey, jom ikut saya baca sama-sama. An Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Khudri. Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Okey, sekarang ni saya nak Faris cuba baca. An Abi Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف إيمان. Okey, bagus. Bagi tepuk tangan Faris. Okey, so ini adalah hadis tentang munkar dicegah, hidup berkah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada maksud dia. Okey, ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Apa yang dia kata? Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Okey, sebut tangannya. Okey, jika tidak mampu maka dengan lisannya, tunjuk mulut, lisannya. Okey, dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya, tunjuk hati kita. Okey, so ada 3 cara. Maka dengan hatinya itu adalah selama-lama iman. So ada 3 cara. Ada berapa cara kelas? 3 cara. Okey, seterusnya kita pergi kepada makna hadis mencegah kemungkaran. Kita pergi kepada satu persatu. Dekat sini awak boleh tengok apa maksud man ra'a minkum munkaran? Sesiapa dalam kalangan kamu melihat suatu kemungkaran. Dekat sini awak kena catat Okey, yang kedua, fal ghayruhu biyadihi. Apa maksud dia Faris? Maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Okey, cuba sebut lagi sekali Husaini. Fal ghayruhu biyadihi. فليغيره بيده. Okey, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, lagi sekali Husaini. Cuba baca. فإن لم يستطع فبلسانه. Okey. Maksudnya adalah sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Okey, Faris pula. Cuba baca. فإن لم يستطع فبقلبه. Fa in lam yastati' فإن لم يستطع fa biqalbihi. فبقلبه. Okey, maksudnya adalah sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Okey. Jadi kita pergi kepada seterusnya kelas. Okey. Wadzalika sebut. Wadzalika adhafu al-iman. Apa maksudnya? Dan mengubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Okey, kelas faham kelas? Itu adalah maksud hadis tersebut. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Cara mencegah kemungkaran. Okey. Cara mencegah kemungkaran adalah yang pertama adalah dengan tangan. Yang kedua adalah dengan lisan. Yang ketiga adalah dengan hati. Okey, Faris sini. Okey. Kalau saya sebut tangan, tolong angkat tangan. Okey, kita ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan angkatkan tangan. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, hati. Okey, bagus Faris. Bagi tepuk tangan untuk Faris. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang pertama adalah caranya adalah mencegah dengan tangan, yang mana tindakan langsung yang diambil untuk menghentikan kemungkaran secara fizik. Awak boleh gunakan tangan awak untuk cegah kemungkaran. Sebagai contoh, sekiranya awak ada jawatan, awak boleh gunakan kuasa awak untuk cegah kemungkaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lisan. Okey, mencegah dengan lidah, menyampaikan nasihat ataupun bagi tahu ceramah, bagi tahu dakwah-dakwah di luar ataupun awak tegur kawan awak sendiri menggunakan lisan. Okey, secara apa? Secara lemah lembut, bukannya awak maki-maki ataupun mengutuk kawan-kawan awak. Okey, yang ketiga adalah dengan hati, mencegah dengan hati. Okey, hati ni adalah selemah-lemah iman, iaitu menjauhkan diri dari kemungkaran dan menanamkan niat baik. Contohnya hati ni awak benci akan kemungkaran itu. Okey, dalam hadis ni sebut ada 3 cara yang awak perlu faham bagaimana untuk cegah kemungkaran. Okey. Jadi kelas, saya ada satu aktiviti dalam kotak ni, ada situasi yang awak kena letakkan dekat mana sebenarnya cara tersebut. Okey, jadi awak boleh ambil dekat depan ni. Okey. Okey, awak dah ambil. Okey, Faris, cuba baca awak punya dulu. Situasi. Guru merampas telefon pelajar yang menonton video lucah di sekolah. Okey, apa dia punya tindakan sepatutnya? Itu dekat mana tindakan dia? Okey, awak boleh bergerak ke depan dan letak dekat mana? Pada adalah di sini. Okey.
Dekat mana? Dekat tangan. Okey, betul. Bagus. Tepukan untuk Faris. Okey, Husaini pula. Menegur adik yang bercakap kasar dengan ibu bapa. Okey, menegur. Jadi dekat mana cara dia tersebut? Okey, boleh pergi tengok dekat mana? Lidah. Okey, bagus. Bagi tepukan untuk Husaini. Okey. Okey, Faris, awak ada lagi satu lagi kan? Apa dia? Lagi satu adalah situasi dia melihat maksiat di tempat awam tapi tiada kuasa atau bimbang keselamatan. Okey, apa yang awak rasa dekat mana? Cuba letak dekat mana tindakan tersebut. Bagi pula dekat tangan. Okey, tangan. Bukan jawapan dia ni. Okey. Sebenarnya apa dia punya situasi? Nampak orang buat maksiat kan? Ya, betul. Tapi dia jauhkan diri. Ya. Okey. Jadi kalau itu jawapan dia adalah dekat mana? Dekat sini. Cuba letak. Di hati. Okey, bagus. Bagi tepukan. Okey, semua kelas faham? Okey kelas, sampai itu saja pelajaran kita hari ini. Sebelum kita habis, saya nak bagi awak kuis ataupun latihan dalam buku. Pastikan tengok buku teks muka surat 57, tajuk cara-cara cegah kemungkaran berdasarkan hadis yang diberi dalam buku pendidikan Islam. Okey? Okey, sebelum kita habis, kita akan ulang balik bacaan kita yang kita belajar awal-awal tadi tentang hadis. Okey. Ikut saya semua. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Man ra'a minkum munkaran Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Okey, bagus. Saya nak kamu lancarkan bacaan hadis ini dan buat kerja sekolah yang saya bagi sebentar tadi. Okey, itu sahaja kelas hari ini. Jadi, boleh bagi. Itu sahaja kelas hari ini, kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.